tak apa yang berlaku sebenarnya berkenaan dengan you dengan syarikat AJR? Okey, AJR ni memula masa perbincangan awal dia minta kami pasang GPS untuk kenderaan mereka lah. Okey. Lepas Berapa banyak jumlah? dia memula bincang awal tu dalam 1,000 lebih lah. 1,000 lebih? Perbincangan awal 1,000 lebih, tapi kami cuma sempat pasang dalam 61 unit. 61 unit. Sebab selepas 61 unit tu kami tak terima apa-apa payment, jadi kami stop pasang. Satu unit berapa harga dia? Kami charge cuma 550 ke atas mereka. 550. Maksudnya lebih kurang 30,000 lebih lah. Ya, dalam 33,000 lebih kurang. Tak ada deposit mula-mula. Awal-awal pun tak ada deposit. Kami masa tu tersilap sikit, tak ada deposit. Rundingan yang pertama dengan siapa buat untuk nak pasang GPS dekat kereta? Yang pertama mula kami berunding dengan staf-staf AJR lah. Staf AJR. Antaranya boleh sebut nama? Antaranya saya tak berapa kenal. Tak kenal. Tapi selepas tu kami ada berjumpa lah dengan top manajemen AJR masa tu. Adalah top management. Apa yang dijanjikan oleh syarikat AJR? Sepatutnya kami diberikan bayaran tunai selepas setiap pemasangan. Tunai. Tapi disebabkan AJR dia agak masa tu dia macam nak cepat. Berlaku pada bulan berapa? Baru dalam bulan lepas lebih kurang. Bulan lepas. Kenal owner AJR? Kenal. Yang mana? Yang kami berurusan tu yang ya. Ada tak agreement apa-apa macam invoice ke? Kami tak ada agreement, tapi kami ada invoice lah. Invoice lah. Biasanya kalau biasanya invoice lah dia keluarkan. Dan kami juga ada satu payment yang sepatutnya AJR dah janji nak bayar. Berjumlah 25,000. Dia janji dalam 24 jam akan approve. Tapi sampai sekarang pun kami tak dapat juga payment tu. Tak dapat payment. Sekarang ni perjanjian tu ada? Perjanjian tak ada, tapi receipt tu ada. 25,000 tu ada? Receipt tu ada. Perjanjian dari sudut apa? SMS, WhatsApp ada rekod dengan kaki tangan AJR, kami ada rekod semua ada. Jadi kita mungkin insya-Allah you buat aduan dengan kita, lepas tu sama-sama buat report polis.